Bapa kami yang ada di syurga, Engkau setia, baik, mendengar doa dan menyediakan apa yang aku perlukan. Seperti pelangi, Engkau selalu menepati janjimu. Ampuni aku, Tuhan, kerana aku belum dapat belajar dari YouTube walaupun sudah ada ukulele selama 2 tahun. Firman-Mu berkata, mintalah dan kamu akan menerimanya, carilah dan kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu dan pintu akan dibuka untukmu. Aku percaya Engkau sedang menolong aku. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah memberkati aku berkali-kali. Sekarang Engkau telah mengutus orang yang sabar dan penuh kasih untuk mengajar aku. Aku sudah belajar ukulele 2 kali, dan Engkau mulai buka jalan untuk kami belajar gitar. Seperti pelangi selepas hujan, Engkau membawa harapan dan menepati janji-Mu dalam hidupku. Tuhan yang setia dan baik, tolong beri aku kebijaksanaan, kesabaran, dan fokus untuk belajar ukulele. Berkatilah orang yang mengajar kami. Aku serahkan segala rencana dan jalanku kepadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa dan percaya. Bila aku minta, aku terima. Bila aku cari, aku dapat. Bila aku ketuk, pintu terbuka. Aku diberkati dan berjaya. Amin.